kepada pembahas tetap. Yang pertama, saya silakan Gemencih 5 minit. Silakan. Okey, terima kasih Tuan Speaker. Terima kasih ya. Okey. Okey, saya bangun hari ini, Gemencih bangun hari ini. Okey, pada prinsipnya Gemencih menyokong usul ini. Okey, sebab dua bentuk literasi ini bukan lagi satu pilihan. Walaupun YB Lobak tadi dia berbahas secara cara mahkamah ya, secara legal. Tapi saya, pada pandangan saya, itu adalah kriteria syarat kelayakan dia. Okey, kelayakan saya pula dalam bidang pentadbiran awam, jadi saya akan menyokong dengan syarat. Okey. Okey, sekarang ni kita tahu tahap penggunaan media digital dalam kalangan belia sangat tinggi. Okey, MCMC, Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia telah mendapat data yang lebih daripada 97% rakyat Malaysia menggunakan internet dan media sosial sebagai sumber utama mendapatkan maklumat. Namun pada masa yang sama, Malaysia juga merekodkan ribuan aduan berkaitan penipuan dalam talian, berita palsu, penyamaran identiti serta penyebaran kandungan berunsur fitnah dan kebencian. Okey. Walau bagaimanapun, saya berpandangan terdapat beberapa perkara yang perlu diperhalusi. Okey, pertama, kumpulan yang bersasar, ya betul, belia. Namun, adakah kandungan latihan itu tetap akan sama untuk semua peringkat umur? Sebab saya rasa latar belakang setiap orang adalah berbeza. Okey. Kedua, kandungan literasi perlulah praktikal. Anak-anak muda sekarang ni, belia juga, tidak memerlukan lagi lah kuliah undang-undang ataupun talk selama beberapa jam, tapi mereka perlu memahami perkara-perkara yang dekat dengan kehidupan seperti hak sebagai pengguna, undang-undang, perlindungan data peribadi, buli cyber dan tanggungjawab. Okey, yang seperti YB Lobak nyatakan, modul jelas etika, modul kejelasan etika. Namun, saya juga ingin mempersoalkan beberapa aspek pelaksanaan. Adakah kerajaan negeri mempunyai indikator keberhasilan yang jelas? Berapa ramai belia yang ingin dicapai setiap tahun? Bagaimanakah keberkesanan program akan diukur? Adakah melalui perubahan tahap pengetahuan, penurunan kes penipuan cyber, peningkatan kesedaran terhadap hak undang-undang ataupun pengurangan penyebaran berita palsu? Tanpa petunjuk prestasi yang jelas, kita bimbang program yang baik ini gagal mencapai objektif yang sebenar ataupun dia tak cukup capai dan dia menjadi slogan sahaja. Selain itu, saya mencadangkan supaya usul ini tidak bergantung sepenuhnya kepada yang fizikal, talk fizikal ataupun program secara fizikal. Anak muda hari ini juga belajar daripada TikTok, Instagram, YouTube dan podcast. Oleh itu, kandungan pendidikan juga perlu disampaikan dalam bentuk video pendek, infografik, simulasi kes sebenar, permainan digital juga, supaya lebih dekat dengan gaya pembelajaran generasi muda. Okey, sekiranya terdapat pihak yang berdapat bahawa literasi media dan perundangan adalah tanggungjawab Kerajaan Persekutuan semata-mata, ahli-ahli Dewan, Tuan yang dipertua, saya sebenarnya kurang bersetuju. Negeri juga mempunyai ruang yang besar melalui institusi pendidikan negeri, pusat belia, pihak kuasa bertempatan dan perpustakaan awam. Malah Negeri Sembilan boleh menjadi contoh dalam membentuk masyarakat yang bukan sahaja celik digital tetapi juga celik undang-undang. Okey, dengan ini saya menyokong sepenuhnya bersyarat supaya dengan syarat usul ini dimurnikan. Terima kasih. Okey, baik. Terima kasih Monceh. Baik, kita terus. Ada yang berminat, silakan. Ya, terima kasih Juasih. Sebenarnya Juasih sebenarnya menjawab persoalan sendiri. Sebab apa? Sebab Juasih kata apakah punca anak muda ini kurang berminat. Itulah puncanya, kurang kesedaran, kurang kecilikan. Patutnya kita cuba membimbing. Okey, memang saya tak nafikan bila ada undi 18 ni, dia membantulah dari segi cuba untuk menaikkan kesedaran, dari segi promosi, tetapi adakah promosi itu telah dimurnikan dengan sebaik-baik mungkin? Sebenarnya saya nampak
pada awal fasa undi 18 ini, promosi yang ada itu... Okey, Gemencik, saya faham. kurang. Boleh Tuan Petua? Silakan. Betul, memang saya menjawab persoalan saya sendiri sebab Gemencik. Sepatutnya mereka yang kurang pengetahuan, kurang pendidikan ni, Tuan Yang Pertua, bayangkanlah. Kalau contohnya masyarakat saya di Juasih tidak mengetahui langsung mengenai hal politik. Kalau kita nak tunggu firma guaman yang turun, saya rasa lagi 10 tahun pun anak didik bangsa saya tidak akan mengetahui mengenai politik. Maksudnya kita perlu ada dasar-dasar yang baru yang kita kena murnikan sebenarnya. Untuk kita bagi Chan Joseph. Kejap. Tapi kena tambah masa Tok Speaker. Boleh minta tambah. Saya tambah masa. Silakan. Kanan dulu, kanan saya. YB Juasih, daripada tadi sibuk bercakap tentang politik. Kita boleh baca usul ni bercakap tentang literasi perundangan dan literasi media. Kita suruh anak-anak muda belia belajar pasal perundangan, dia cakap pasal undi 18. Saya tak faham. YB Juasih sokong ke tak sokong? Dun Chua, sebenarnya kita tengah menskopkan undi 18 ke Dun Chua tak dengar lobak bahas tadi? Saya faham. Okey. Tapi asas dia datang daripada memahami perundangan itu sendiri, YB Juasih. Betul. Maksudnya, Chua setuju tak dengan saya kalau mereka tak tahu pun apa hala tuju untuk undi, adakah mereka memahami perundangan? Saya minta Cenah duduk dulu. Cenah di lama dah ni. YB Juasih, kita persoalkan, kita borak pasal literasi asas perundangan. Makanya jikalau golongan belia tak ada asas ilmu undang-undang, macam mana diorang nak lagi faham tentang isu-isu seperti isu politik, undi 18 dan sebagainya? Sebab itulah Chua saya kata tadi, sebenarnya kita tak boleh tunggu daripada pihak atasan gubal dasar makan masa Tuan Yang Pertua. Sebab itu saya katakan bahawa daripada pendidikan awal kanak-kanak ataupun masyarakat setempat yang kena bantu sebenarnya daripada literasi awal ni. Sebab untuk memahamkan mereka Tuan Yang Pertua, contohnya lah, kalau Chua kata literasi undang-undang ni, berapa lama dasar untuk digubal pertama, dan yang kedua apa mekanismenya? Ada 3 tadi Lobak bagi tahu. Pertama sekali adalah memperkasakan firma guaman. Yang kedua menyediakan modul etika penggunaan media. Tapi keberkesanan, dan yang ketiga bekerjasama dengan NGO dan firma guaman. Adakah ketiga-tiga ini saya tak pernah nampak Tuan Yang Dipertua mereka boleh menerima di Dun Juasih. Sebab apa? Mereka ini kebanyakan generasi cucu di Dun Juasih ini meminta kepada masyarakat ataupun kepimpinan kita daripada pertama ketelusan media. Sebab mereka ni lebih terikat dengan media Tuan Yang Dipertua. Mereka lebih meminati TikTok, mereka lebih membaca di YouTube, mereka lebih melihat kepada artikel-artikel. Mereka tak tunggu firma guaman turun buat program Tuan Yang Pertua. Kalau kita tengok sekalipun, kita anjurkan program, kita boleh tengok umur datuk-datuk, nenek-nenek ayah kita yang turun. Itu realiti. Sebab itu saya cakap, kita kena berbahas mengikut realiti dan paksi. Apa sebenarnya realiti berlaku dekat Negeri Sembilan ni? Sebabnya sebelum ni saya lihat, kebanyakannya kepimpinan kita perlu buat program. Kita perlu rasa macam ada orang atasan yang turun dan bantu. Sedangkan di bawah, di akar ni, masih belum stabil Datuk Yang Dipertua. Ada yang nampaknya ada 2 orang yang berdiri. Cenah, boleh? Satu Cenah. Okey, baik. YB Juasih, satu perkara. Cenah, kejap. Saya tambah lagi 1.5 minit. Okey, baik. YB Juasih, satu perkata pada asas adalah dalam konsep asas perdebatan dan perbahasan perlunya pertembungan dan penjelasan kepada bacaan usul. Tapi hari ini saya kira borak daripada tadi kononnya realiti semua dan sebagainya, tapi tidak langsung menyentuh. Sebab kita kena faham dan percaya, nak skop boleh, tapi hampir 1.5 minit berfokuskan kat undi 18 tu. Tapi perkara yang paling asas kita nak ketengahkan, dan pembacaan usul pada hari ini saya kira ada Dewan Mesyuarat kat atas tu. Ada baca balik. Senang sebenarnya langkah-langkah proaktif. Sebenarnya saya kecilkan skop ni supaya untuk bagi mereka faham. Sebenarnya literasi undang-undang ni besar skopnya. Jadi disebabkan itulah kita ambil apa yang dekat dengan jiwa masyarakat. Tuan Yang Pertua, Cenah kata saya hanya berborak kosong. Sebenarnya saya menceritakan sebenarnya pada asasnya apa masalah yang berlaku dalam literasi undang-undang pertama. Kedua, apa jalan penyelesaian dan mekanisme kawalan yang berlaku. Yang kedua, nampaknya Don Cenah ni banyak sangat ayat bunga-bunga daripada tadi saya tengok. Bukan, dan hanya okey, baik. Saya rasa kejelasan yang perlu diberikan, dan yang perlu penjelasan diselesaikan. masalah itu bukan borak-borak kosong. Ini bukan Cenah. berkenaan
dengan penjelasan YB Juasir. Okey. Perkara pada Juasir. asas yang Okey, perlu saya faham. minta Apakah saya minta Izin semua Juasir. saya minta selesai. Saya minta Saya rasa selesai. Juasir tak faham selesai. konteks kita. Saya tak habis lagi. Dia Okey. potong saya punya ni tadi. Okey, yang lain minta duduk. Silakan je. Sekarang ni kita bagi laluan dekat Okey. Cenah. Kita perlukan kejelasan. Baiklah nak bercerita tentang skop, nak apa ni orang kata khususkan semua dan sebagainya. Tapi usul pada hari ini literasi, perundangan dan literasi media, dan perkara perlu dijelaskan. Orang tak minta berbunga-bunga apa semua dan sebagainya. Contohnya kita borak soal kereta, yang YB Juasir ingin borak soal gearbox dalam tu apa semua dan sebagainya. Apa relevansi untuk menentukan perbacaan usul pada hari ini dengan retorika yang YB Juasir asyik bising daripada tadi? Sebab Okey, baik. itulah Don Terima Cenah kasih, Cenah. sebenarnya sebabkan ada pemikiran macam Don Cenah lah, ramai orang bawa kereta, bila kereta rosak dia orang tak tahu macam mana nak repair. Itulah sebabnya Tuan Yang Pertua. Sebab itu saya cerita hari ini literasi media ini terlampau meluas. Jadi saya bagi tahu mekanisme kawalannya apa, iaitu pendidikan awal-awal yang perlu dilakukan di masyarakat setempat. Saya tak cerita mengenai pendalaman macam mana minyak mengalir, macam mana minyak habis. Sekurang-kurangnya masyarakat kita tahu bagaimana literasi undang-undang ini berjalan di masyarakat Negeri Sembilan kita. Maksudnya nanti Don Cenah kalau kereta rosak tepi jalan, confirm Tuan Yang Pertua call mekanik. Sebab apa? Mereka tak nak belajar asas ataupun akar yang ada dalam kereta tadi. Terima kasih. Sila duduk Cenah. Standing order. Maka dalam keadaan ini, Standing order kuasa khas Okey, betul. sekejap. Standing order. Okey. Isi perkara 211 seorang ahli hendaklah menghadkan percakapannya kepada perkara yang dibincangkan sahaja dan tidak boleh mengeluarkan apa-apa perkara yang tidak berkait dengan perkara yang dibincangkan itu. Don Cenah tadi bagi Kejap, analogi bagi mengenai saya- kereta, Datuk Speaker. Ya, betul. Bagi saya standing order tu tak sesuai. Saya minta maaf. Silakan. Alright, terima kasih Don Cenah. Maka dalam keadaan ini apa yang saya ingin hujahkan adalah pertama sekali 3 saranan saya. Pertama sekali untuk memperkuatkan literasi media. Nampaknya usul ini langkah-langkah. Maka sebab itulah saya beri langkah-langkah. Maka dalam keadaan ini pertama sekali adalah memperkukuhkan pendidikan mengenai literasi undang-undang dan literasi media pada masyarakat setempat Negeri Sembilan pertama. Yang kedua, kena ada mekanisme kawalan. Bagaimana nak buat langkah-langkah ni Tuan Yang Pertua? Sebab itu saya bagi tahu kena masyarakat setempat, ahlinya dan sebagainya bantu untuk kalangan belia dan anak muda ini faham mengenai literasi undang-undang dan literasi media. Dan yang ketiga, pengawalan sempadan media yang tanpa terhad pada hari ini Tuan Yang Pertua. Itu 3 saranan sebab usul pada hari ini mengambil langkah-langkah. Disebabkan itu saya bahas mengenai langkah-langkah Tuan Yang Pertua. Maka dalam keadaan ini saya menyokong usul ini dengan 3 syarat, iaitu kita adakan ketiga-tiga langkah proaktif ini ke dalam memperkasakan literasi asas perundangan dan literasi media dalam kalangan belia dan anak muda Negeri Sembilan. Terima kasih Datuk Speaker. Terima kasih kepada ahli Dewan yang memperhangatkan sidang Dewan kita hari ini. Barulah nampak segar semuanya. Assalamualaikum. Terima kasih Juasir. Nampaknya baru celik mata masing-masing. Tadi guyup je Roman. Okey, baik. Kita terus kepada sesi penggulungan daripada Lobak. Silakan 8 minit. Baik, terima kasih Tuan Yang Di-Pertua. Terima kasih juga saya ucapkan kepada perwakilan-perwakilan yang sudi untuk membahaskan isu ini. Kita harus membuang tepi persepsi negatif dan beranggapan bahawa ini merupakan usul yang baik demi Negeri Sembilan, demi meningkatkan literasi media, politik dan asas perundangan anak dan Negeri Sembilan. Jadi saya berharap agar ahli-ahli sidang pada hari ini janganlah gaduh. Okay? This is about the law dengan izin Yang Di-Pertua Dewan. Pertama sekali suka untuk saya jawab persoalan yang diajukan oleh Yang Berhormat Temiang berkaitan dengan program sedia ada atau inisiatif yang sedia ada seperti yang ditawarkan oleh Bar Council dengan izin Yang Di-Pertua Dewan berkaitan dengan justice of will. Dengan izin sekali lagi. Kalau kita lihat dalam usul pada hari ini, saya secara ekspresifnya menyatakan memperkasakan. Saya tidak menafikan bahawa kerajaan negeri maupun firma-firma guaman NGO CSO telah melaksanakan pelbagai inisiatif untuk memperkukuhkan literasi, media, politik dan perundangan. Namun, perdebatan pada hari ini usulnya adalah untuk memperkasakan. Dan kalau kita lihat, seperti mana yang saya telah nyatakan sebentar tadi, the nature of this body itself, dengan izin Yang Di-Pertua Dewan, adalah top to bottom. Kita ambil contoh terdekat. Klinik Literasi Bantuan Guaman
di UKM, Universiti Malaya, mereka hanya menunggu klien dan orang tu datang kepada mereka, meminta nasihat. It's a very top to bottom structure dengan izin yang itu Dewan. Adakah kita akan membiarkan orang-orang di dalam rural area, pendalaman, terdedah kepada risiko undang-undang tanpa kita sendiri yang mempunyai pengetahuan undang-undang untuk meningkatkan literasi dan pengetahuan mereka di dalam peringkat pendalaman? Itu menjawab kepada persoalan YB Term Young. Dan kepada YB Paroy berkaitan dengan neutrality. Saya cukup tertarik dengan cadangan YB Paroy. Dan kalau kita lihat dalam struktur kerajaan pada hari ini, saya lihat kita ketiadaan exco perundangan dalam kerajaan negeri pada hari ini. Jadi sebagai satu inisiatif atau alternatif kepada persoalan bagaimana kita harus dan boleh mengekalkan neutrality tanpa berlakunya bias apabila berlakunya pertukaran kerajaan. Pertama, menubuhkan satu exco perundangan. Sekiranya diluluskan mengikut budi bicara Menteri Besar pada hari ini, meningkatkan kerjasama bersama-sama dengan firma guaman dan kalau lain-lain. izin mencelah. Lobak, izin? Saya tidak mengizinkan. Okey. Minta maaf. Dan yang daripada Gemenceh, 1 minit dengan izin Tuan Dewan. Gemenceh mencadangkan agar latihan berkaitan dengan skop latihan, adakah ianya akan sama di setiap peringkat? Dalam skop perdebatan dan usul yang saya cadangkan adalah asas perundangan sahaja. Kita tidak mengharapkan semua pelosok pengundi Negeri Sembilan maupun anak muda untuk memahami konteks perundangan secara mendalam. Tetapi kita hanya memberi pendedahan di peringkat asas untuk mereka memahami kesan-kesan daripada tindakan mereka. Dan kedua, berkaitan dengan kandungan yang perlu praktikal seperti mana yang dicadangkan oleh YB Gemenceh, terdapat di dalam cadangan ketiga saya iaitu mempertingkatkan workshop secara praktikal untuk memberi pendedahan secara praktikal. Dan ketiga, bagaimanakah kita menentukan kayu ukur? Dan saya percaya itu adalah melalui penurunan kes-kes yang berbau fitnah, kes penyebaran maklumat yang boleh diragui kesahihannya seperti misinformation, malinformation, disinformation, etc. Dan berkaitan dengan pelaksanaan secara tertalian, saya menerima baik cadangan tersebut dan saya rasa itu merupakan satu cadangan yang amat baik untuk kita laksanakan di peringkat negeri. Dan untuk YB Juasi kesayangan, 4 minit. Saya rasa di dalam perdebatan saya, perbahasan saya, pertama saya telah memberi disclaimer, iaitu pertama konteks literasi media dalam usul ini harus ditafsirkan secara luas, meliputi politik, ekonomi dan kebajikan. Pertama. Kedua, dalam konteks perdebatan dan perbahasan YB Juasi, beliau memberi contoh antara pengundi muda akan memilih Mobile Legend atau politik. Dan beliau mempersoalkan apakah punca yang menyebabkan isu tersebut. Pertama, literasi media. Literasi politik, itu yang saya cadangkan agar kerajaan negeri meningkatkan kerjasama bersama dengan firma guaman, NGO, CSO, turun ke padang, memberi pendedahan kepada mereka. Itu di peringkat yang saya telah cadangkan sebentar tadi dan saya kira cadangan yang telah diberikan oleh YB Juasi kesayangan. Pertama, memperkuatkuasakan literasi media, memperkukuhkan pendidikan literasi media. Kedua, mekanisme kawalan. Ketiga, pengawalan media. Kesemuanya saya telah bahas di dalam perbahasan saya. Jadi saya agak pelik mengapa persoalan tersebut dibangkitkan ibarat YB sendiri tidak fokus dalam perbahasan saya. Terima kasih. Mohon mencelah Tuan Speaker. Silakan. Lobak, saya memahami sebenarnya Lobak menceritakan semua mekanisme itu. Saya mengakui satu. Cumanya Tuan Yang Pertua, yang saya nampak, idea daripada Lobak langkah-langkah proaktif tadi adalah melalui contohnya seperti firma guaman, badan-badan NGO turun padang Tuan Yang Pertua. Setelah berapa puluh tahun negara kita merdeka, sebenarnya langkah-langkah ini telah banyak dibahaskan dalam Dewan Parlimen, tetapi tidak memberi keberkesanan yang secara total kepada masyarakat kita khususnya di Negeri Sembilan. Natijahnya kita lihat bagaimana pendidikan politik di kalangan pengundi belia kita. Sebab itu saya kata, kita ada mekanisme, kita ada kayu ukur. Kayu ukur ini yang tidak berjaya melalui cadangan yang Lobak bagi tahu tadi Tuan Pertua. Bukannya saya menolak cadangan yang diberikan oleh Lobak. Itu saja. Terima kasih Datuk Speaker. Mohon celahan. Yang berhormat Juasi, terima kasih atas cadangan tersebut. And dengan izin Ketua Dewan, that is the reason why I put the word memperkasakan in my usul. Memperkesakan literasi media dan asas perundangan
di kalangan pengundi-pengundi anak muda. Dan berkaitan dengan inisiatif yang telah dilaksanakan oleh Kerajaan Persekutuan maupun Kerajaan Negeri terdahulu, sebelum ini turun padang, bekerjasama dengan NGO, CSO, memberi pendedahan, meskipun berdasarkan kepada YB Juasir, perkara tersebut mungkin tidak dapat meningkatkan literasi secara keseluruhan, tetapi persoalan utama, adakah kita harus berhentikan inisiatif tersebut? Saya percaya tidak. Dan kalau kita lihat dalam realiti pada hari ini, firma-firma guaman, mereka hanya turun ke padang apabila mereka menerima jemputan daripada sekolah. Contohnya daripada firma guaman saya sendiri. Dan berdasarkan kepada Yang Berhormat Tem Yang, beliau sebentar tadi di luar Dewan menyatakan bahawa nisbah atau jumlah peguam yang kita ada pada ini ada seramai 26,000 sahaja untuk menampung satu Malaysia. But that doesn't mean we need to stop effort untuk meningkatkan literasi tersebut. Kerana andaikan pada hari ini kita sebagai pengamal undang-undang atau kita sebagai anak muda yang mempunyai pengetahuan berkaitan undang-undang, kita tidak melaksanakan duty of care dengan izin Yang Dipertua Dewan, turun ke padang, advocate, bagi pendedahan. Mereka-mereka yang datang daripada pendalaman akan terdedah kepada risiko perundangan. Mereka boleh disaman beribu-ribu, malah berjuta ringgit. Jadi, itu saja daripada saya. Saya mohon sokongan seisi rumah Dewan pada hari ini. Sekian. Terima kasih Lobak. Satu perbahasan yang baik pada petang ini. Baik. Ahli-ahli yang berhormat sekalian, sekarang masanya untuk kita buat pengundian. Sekarang saya kemukakan masalah kepada majlis untuk diputuskan. Bahawa Dewan ini mencadangkan supaya Kerajaan Negeri Sembilan mengambil langkah-langkah proaktif untuk memperkasa literasi asas perundangan dan literasi media dalam kalangan belia dan anak muda Negeri Sembilan. Ahli-ahli yang berhormat, yang bersetuju kata setuju. Yang tidak bersetuju kata tidak bersetuju. Maka lebih suara setuju, maka usul diluluskan. Ahli-ahli yang berhormat sekalian, untuk usul seterusnya sepatutnya adalah usul P0. Sungai Lui, sebuah pembentangan usul yang sangat konkret dan komprehensif. Tanpa buang masa, saya nak jemput. Kita ada dua pembahas tetap. Yang pertama, jiran kepada Sungai Lui, iaitu Yang Berhormat Gemencih. Kedua adalah Sekamat. Dan saya nak tanya, adakah ada yang menawarkan diri untuk jadi pembahas tambahan? Atau kita nak habiskan kepada dua saja? Ada nak menawarkan diri? Tiada. Kalau tiada, saya teruskan dulu dengan pembahas tetap, iaitu Yang Berhormat Gemencih. Dipersilakan dengan tempoh masa 5 minit. Terima kasih Tuan Yang Dipertua. Okey. Terima kasih ya Sungai Lui. Okey, sekarang ni saya nak mempersoalkan, okey, apakah maksud Sungai Lui nak dapatkan dengan izin Tuan Speaker best practices. Okey. Saya melihat saya berpandangan usul ini terlalu umum sebenarnya. Okey. Tadi Sungai Lui ada mengatakan pasal World Economic Forum yang otomasi pada tahun 2030. Adakah pekerjaan sebenarnya akan datang ke Negeri Sembilan? Kalau Sungai Lui peka terhadap apa-apa yang berlaku di luar negara ini, otomasi pada tahun 2030 ini sebenarnya mengatakan bahawa pekerjaan kurang memerlukan manusia untuk menyelenggarakan perkara-perkara. So, mereka nak meringankan beban kita sebagai orang dan mengurangkan pekerjaan yang ada. Okay. Itu satu. Apakah maksudnya? Okay. Nombor dua, best practices daripada Johor. Okay. Saya faham Sungai Lui nak mendapatkan, nak pandang ke depan, pandang maju. Cumanya saya atas dasar kelayakan saya, okay, saya faham sangat keadaan di Johor. Geografi Johor sangat berdekatan dengan Singapura. Jadi di Singapura mereka mendapatkan tubuh majlis mereka sebenarnya daripada dana mereka daripada luar negara, daripada Singapura, daripada pihak-pihak tertentu. Okey. Jadi dana-dana yang ada ini sebenarnya adakah
mereka betul-betul memperjuangkan untuk menambah kelayakan dan membantu anak muda untuk meningkatkan kebolehan mereka. Betul, ada, memang ada, cumanya dia juga ada masalah satu saja, masalah dalam pentadbiran awam, iaitu budaya, dengan izin Tuan Speaker, capture. Budaya capture the country. Okay. So what is mean by capturing the country? Maksud ini adalah kita, okay, dari luar negara, mereka nak mengubal dasar dalam sesuatu tempat itu sendiri. Jadi, dengan adanya pertubuhan seperti ini, dana-dana yang datang daripada luar negara, dana seperti ini, dia akan berpotensi untuk dengan izin steer away dasar sebenar Negeri Sembilan kita. Kita akan, mungkin sebenarnya kita nak memajukan anak muda kita, tapi company di luar sana mungkin berpandangan nak menempatkan tempat yang Negeri Sembilan ni sebagai data center mereka. Tapi data center itu betul akan employ, akan menggajikan anak belia Negeri Sembilan ini. Itu yang saya nak mempersoalkan kepada Sungai Lui. Lagi satu, okey, gaji minimum, ya memang betul gaji minimum tu ada. Cumanya apakah dasar gaji minimum itu? Dengan izin Tuan Speaker, political will yang ada di Negeri Sembilan ini tak sama dengan Johor. Kenapa? Sebab Johor berdekatan dengan Singapura, sentiasa ditekan oleh dasar-dasar yang ada di Singapura, sentiasa nak memperbaiki diri mereka sendiri. Jadi kalau nak katakan Negeri Sembilan nak mengambil best practices, nak mencontohi Johor, kita perlu tengok lokasi kita sendiri. Lokasi kita berdekatan dengan siapa? Dan kenapa? Apa geografi yang kita ada kat sini? Johor ada air, Johor ada apa? Tanah yang luas, tanah yang rata. Tanah kita sini berbukit-bukit. Kenapa tanah kita berbukit-bukit? Itu yang kita kena pastikan. Okay? Jika kita mengambil saja sewenang-wenangnya data center nak membuat TVET ini, nak ekonomi digital, bukan saya menolak. Saya cuma nak memfahamkan, nak membantu. Okay? Jika kita mengubah geografi di Negeri Sembilan ini, apa yang akan berlaku? Banjir, kilat. Apa yang akan berlaku? Celahan speaker. Ya. Maaf. Ya, celahan juga speaker. Saya rasa baik kita fokus kepada usul, wording. Saya rasa jelas dah ni. Saya nampak kat sini pemekasan pembangunan bakat belia melalui pendidikan TVET. Saya faham apa usul yang dibawa, yang diusulkan oleh Sungai Lui. Yang saya nampak hari ini berkenaan dengan budaya TVET ini tak dinafikan. Memang dah lama diperkasakan, bukan sahaja di Negeri Sembilan, bahkan di semana-mana negeri. Akan tetapi kita perkasakan dari segi bagaimana mekanisme untuk kita tingkatkan kualiti, itu penting. Jadi kenapa hari ini kita bercerita terlalu luas? Hari ini kita fokuskan kepada pemerkasaan, pembangunan, pembudayaan TVET tu. Dan daripada kualiti TVET tu lah kita baru lahirkan apa? Lahirkan generasi yang boleh membawa ke arah apa? Golongan usahawan, yang mana state kat sini dengan izin golongan usahawan dan seterusnya, golongan yang berdaya saing dari segi apa? Dari segi multidimensi. Tak kisahlah teknologinya ke apa, data centernya ke apa dan sebagainya. Kenapa? Rugilah hari ini. Kita hari ini dah ada kata pusat data center Google sebagai deposit, tapi kalau tak ada pembudayaan TVET dalam diri generasi hari ini, sangat rugi lah. Okay. Terima kasih. Pilar, terima kasih. Tapi kena faham, okay, apakah maksud itu automasi? Bila Google datang sini, adakah mereka benar-benar akan ambil belia kita? Itu sahaja yang saya ingin mempersoalkan. Yang Berhad Gemencih, saya lihat YB Cenah juga bangun untuk mencelah. Yang Berhad Gemencih bagi ruang ke? Boleh? Saya bagi tambah masa 2 minit. Saya cuma nak bertanya kepada YB Gemencih, apakah relevansi daripada berbukit bukau dan geografi itu sendiri? Betul. Okay, yang pertama, betul. dan yang kedua sebenarnya saya tak nampak sangat. Saya betul. Tapi sebenarnya saya nak juga ingatkan kepada YB Gemencih, dalam kita berbahas ada hulu, ada hilir, ada jalan penceritaan dia. Tapi andai kata kalau macam tu dia bagi lempar sekadar lempar, lepas lempar sembunyi tangan, maka hanya retorika degar-degar. Okey, masalahnya bila kita ratakan tanah yang ada di Negeri Sembilan, tanah Negeri Sembilan Bukit Bukau, bila ratakan, data center tu akan banjir, betul tak? Bila banjir itu pun kos yang lain. Jadi kita akan mengeluarkan duit yang banyak, tapi apakah kita punya benefit yang jangka panjang kita? Itu yang saya nampak.
Okay, terima kasih Cenah sebab saya perlu teliti yang itu. So saya dah berikan solusi dan saya dah berikan pandangan saya secara teliti. Okay, faham ya? Okay, terima kasih. Gemencih dah habis dah? Okey, baik. Terima kasih Yang Berhormat Gemencih. Seterusnya melengahkan masa, saya ingat kita boleh tutup dan kita boleh rumuskan usul takhir ini. Saya menjemput Yang Berhormat Sungai Lui untuk menggulung dengan tempoh masa 10 minit diberikan. Kalau 8 minit pun kalau sempat habiskan. Ketua, rakan-rakan di meja-meja perwakilan. Sebelum saya gulungkan usul saya, suka untuk saya menjawab persoalan-persoalan yang dikeluarkan oleh YB Gemencih. Saya sedikit terkilan, saya sedikit kecewa apabila hari ini YB Gemencih, apabila saya dah menyatakan best practices yang mana di Johor, di Penang, tetapi dia kata apakah dengan izin best practices lagi. Hari ini di Johor, di Penang, dengan kedudukan dia dan Negeri Sembilan tidak lari dengan kedudukan yang strategik. Kerana apa? Kerana disebabkan kedudukan yang strategik lah hari ini pelaburan di Negeri Sembilan mencatatkan 55.8 bilion. Yang dipertua, kalau kita nak lihat best practices dengan izin, sampai bila kita tak akan jumpa? Sebab itu kita kena jadikan, ada sebelah cantik. Sebab itu kita kena jadikan negeri-negeri ini sebagai kayu ukur kepada pembangunan di Negeri Sembilan. Kalau hari ini kita dah jadikan mereka sebagai kayu ukur, mereka dah berjaya dan kita perlu mengambil apa yang baik daripada mereka, apa yang mereka praktiskan, kita buat di Negeri Sembilan. Malah jika lebih baik, kita satu hari nanti akan jadi satu kawasan, satu negeri yang menjadi pemandu arah untuk negeri-negeri lain, terutama dalam bidang-bidang semikonduktor dan sebagainya. Itu yang pertama. Yang kedua, YB Gemencih meninggalkan persoalan dekat saya. AI, selepas ini ramai pekerja dah tak pakai. AI, guna teknologi dan sebagainya. AI itu yang dipertua, robot. Robot tu yang uruskan dia manusia. Maka manusia itu perlu lahir daripada anak Negeri Sembilan. Itu yang saya katakan, peluang-peluang ini perlu kita berikan. Peluang-peluang TVET ini perlu kita perkasakan untuk kita pastikan kemenjadian belia Negeri Sembilan terutamanya dalam menghadapi cabaran era globalisasi ini. Tuan Yang Dipertua, suka untuk saya rumuskan sekali lagi 4 perkara yang perlu kita tekankan dalam usul ini. Yang pertama, penubuhan Majlis Pembangunan Bakat Negeri Sembilan. Dengan adanya Majlis Pembangunan Bakat ini, kita akan mendapat akses terus kepada pemain-pemain industri. Sebab apa? Sebab dalam majlis ini akan terlibatnya funder-funder dengan izin, investor-investor dengan izin yang akan melabur di Negeri Sembilan. Dan melalui Majlis Pembangunan Bakat ini, kita akan dapat direct secara langsung, secara terus, berapa banyak pelaburan yang akan masuk, industri apa yang akan masuk. Contohnya hari ini yang kita dah tahu, hari ini di Sendayan Tech Valley, hari ini mempunyai 1,100 ekar kawasan perindustrian yang berteknologi tinggi yang memerlukan kemahiran TVET, yang tidak memerlukan kemahiran belajar sejarah. Maksudnya kos sejarah. Bukan tak bagus belajar sejarah. Bagus. Saya takut jadi ada yang attack. Bukan. So maksudnya hari ini, kemahiran itu sedang meningkat naik. Dan hari ini, di Sendayan Tech Valley dijangkakan dalam lingkungan 5 tahun ke hadapan ni akan meningkat, melonjak kepada 2,100 ekar yang telah dicatatkan oleh kerajaan negeri tempoh hari. Oleh itu, perkara-perkara ini yang kita perlu pertimbangkan. Perkara-perkara ini yang perlu kita lihat dengan lebih luas. Bagaimana keberhasilan kemenjadian dasar ini kepada belia-belia Negeri Sembilan. Itu yang pertama. Dan yang kedua, kita perlu melakukan transformasi. Maknanya transformasi skill development center dahulunya kita masuk mengajar belia-belia kita tentang kemahiran dan sebagainya. Hari ini
NSSDC ni akan menjadi incubator baru kepada belia yang berkemahiran untuk membuka perusahaan mereka sendiri. Contohnya perusahaan automasi, perusahaan AI dan sebagainya. Hari ini, dah balik. Kita punya sahabat daripada Gemas, hari ini dah berjaya membuka, dia ada urusan. Petang ni Gemas, dia dah ada perusahaan yang mana membuat resume menggunakan AI dan hari ini dia sedang berjalan ke seluruh Negeri Sembilan untuk menyebarkan, berkongsikan bagaimana mudahnya AI ini, tetapi perlu ada manusia tak yang menguruskan? Masih lagi perlu, dan bakat itu diuruskan oleh anak tempatan, anak jati Negeri Sembilan. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, setiap belia TVET mesti juga menjadi seorang belia digital. Maknanya apa? Dalam kemahiran, kita masih lagi memegang kemahiran, tetapi digitalisasi kita tidak tinggalkan. Kerana apa? Kerana hari ini media digital, produk-produk digital sedang membangun. Hari ini kita boleh tengok, dan saya yakin dan percaya semua ahli dewan mungkin buka live Khairul Amin semalam, yang mana dia berjaya mencatatkan jualan berjuta-juta ringgit melalui platform TikTok dengan izin platform-platform media online yang menggunakan media-media digital sebagai punca perusahaan mereka. Dan perkara-perkara ini perlu kita jadikan contoh dan kita bawa ke Negeri Sembilan. Kerana apa? Kerana bakat-bakat kita hari ini kita ramai. Kita ramai sangat bakat, tetapi kita tak nak kita punya bakat ini kehilangan tempat. Kita tak nak kita punya bakat ini keluar daripada negeri kita. Sebab apa? Kerana bakat mereka ini yang akan membantu perkembangan negeri kita. Dan yang terakhir, Tuan Yang di-Pertua, suka untuk saya rumuskan ke semua ini, yang mana kita tidak mahu sekadar menjadi negeri yang mempunyai kilang yang berteknologi tinggi, mempunyai kilang yang berjaya menghasilkan berbilion-bilion ringgit. Tapi kita mahu menjadi negeri yang mempunyai anak muda yang berkemahiran tinggi, yang bekerja di dalam kilang yang berteknologi tinggi, yang menguruskan kilang-kilang yang berteknologi tinggi. Dan kita mahu anak Negeri Sembilan menjadi seorang tenaga profesional yang mengoperasikan teknologi tersebut, dan kita tidak mahu belia kita ini sekadar mencari pekerjaan. Melalui dasar ini, kita mahu sebahagian daripada mereka akhirnya mencipta pekerjaan untuk orang lain. Atas semangat itulah, saya mohon agar Dewan Yang Mulia ini menyokong usul untuk memperkasakan pembangunan bakat melalui TVET, ekonomi digital dan pembudayaan keusahawanan. Sekian daripada saya, mohon sekali lagi, saya mohon untuk mencadang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Yang Berhormat